Apa syarat untuk menjadi dealer public gold? Jadi tuan-tuan, ini saya nak share syarat-syarat terkini untuk jadi dealer public gold. Jadi tuan-tuan dah menyimpan emas dan tuan-tuan bantu orang lain menyimpan emas bersama dengan public gold. Tuan-tuan akan dapat income bersama dengan public gold dan public gold akan bayar insentif setiap bulan. Jadi tuan-tuan, apa syarat untuk jadi dealer public gold tuan-tuan? Pertama, tuan-tuan perlu grab promotion dealer. Jadi untuk promotion dealer ni dia ada dua package sahaja. Satu package normal dealer, satu lagi package priority dealer. Perbezaan ni adalah harga dan juga insentif yang tuan-tuan akan dapat lah. Untuk normal dealer tuan-tuan akan dapat 1.0% daripada jumlah personal sale yang tuan-tuan buat. Untuk priority dealer tuan-tuan akan dapat 1.5% daripada personal sale. Jadi tuan-tuan, berapa ribu untuk jadi normal dealer tuan-tuan perlu beli sekitar 30 gram sahaja. Ini adalah item 10 gram, yang ni 20 gram. Jadi total adalah 30 gram. Dah jadi normal dealer. Untuk jadi priority dealer tuan-tuan perlu beli sebanyak 55 gram. Jadi 10 gram tambah 20 gram tambah lagi 20 gram dan tambah lagi 5 gram macam ni. Jadi cukup 55 gram dah boleh jadi priority dealer. Dan ini adalah emas milik tuan-tuan lah. Yang kedua tuan-tuan, perlu join PLT dan NDO. Ini adalah kelas secara online sahaja, Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu kedua. Sabtu minggu pertama adalah PLT, Sabtu minggu kedua adalah NDO, New Dealer Orientation. Dan yang ketiga tuan-tuan, perlu jawab soalan assessment. Sedikit saja soalan tuan-tuan, sekitar 31 soalan saja. Tuan-tuan boleh jawab menggunakan open book test. Dan jawapan-jawapan tu ada di dalam PLT dan NDO yang tuan-tuan join tadi. Melalui training yang tuan-tuan join tadi, jawapan semua ada pada kelas tersebut. Jadi selepas daripada NDO, tuan-tuan boleh jawab assessment. Dan yang keempat, tuan-tuan perlu beli well card. Kad public gold yang ada 0.5 gram. Di situ akan tulis nama tuan-tuan, PG code tuan-tuan dan status dealership tuan-tuan. Jadi cukup saja 4 syarat ni, tuan-tuan telah di-upgrade sebagai dealer public gold. Jadi bermulalah tuan-tuan sebagai dealer public gold dan tuan-tuan boleh ajak orang lain menyimpan bersama dengan public gold di bawah bimbingan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh daftar orang lain untuk mulakan simpanan emas. Jadi insyaAllah apabila tuan-tuan konsisten bina bisnes public gold dalam tempoh 24 bulan tuan-tuan akan capai passive income sekitar 5,000 sebulan. Jadi nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas dan guide tuan-tuan untuk jadi dealer public gold yang berilmu sehingga capai passive income 5,000 sebulan, boleh DM saya akan bantu guide sebaiknya, insyaAllah.